Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak bagi tahu pada korang yang pemilik helmet Bell Custom 500. Okay, aku nak bagi tahu yang kita dah tak perlu pakai kosong macam ni lagi. Dah tak ada stiker macam ni kan. Okay, jadi aku ada stiker ini Bell 500, Bell belakang tulis Custom 500. Ni Bell 500. Okay, ada dua warna, satu kuning hitam, satu lagi merah silver. Okay, stiker ni matte warna matte. Jadi kita boleh pasang kat sini lah. Jadi tak adalah kosong sangat helmet korang kan. Okay, so ada berita baik lah untuk pengguna-pengguna, pemakai-pemakai Bell Custom 500 ni. Jadi tak adalah kosong sangat kan. Adalah stiker sikit, ada naikkan seri sikit orang kata kan. Macam tu. Jadi aku pilih warna silver merah, nak pakai kat warna hitam ni. Tengok macam mana. Okay, jom. Okay, ni kita cabut slow sebab yang ni kita nak pakai ni. Okay, kita letak dulu kat ini. Cuci sikit, ni air sabun. Okay, kita letak air sabun sikit Aku tak biasa tak pakai air sabun. Kalau korang yang profesional tu boleh lah kot. Kalau tak pakai air sabun, macam aku biasa memang tanpa stiker pakai air sabun. Sebab senang nak alih ke nak apa kan. Setting bagi ngam-ngam cun-cun. Okay, inilah hasilnya guys. Stiker ni kita pakai balik lah. Tapi dia dah tak berapa nak. Tu nak sebab stiker kita tarik kan, dia benda plastik. Okay, dia, tapi ni hasil dia lah. Stiker ni pun kita pakai balik. Yang ni pun kita pakai balik. Jadi inilah hasilnya. Okay, Bell 500, belakang tulis Custom 500. Okay, inilah hasilnya. Kalau korang nak, korang PM dia ada guys, benda tak banyak. Ada dua color, kuning hitam dengan merah silver. Alright, itu saja daripada aku guys. Assalamualaikum.